Mitsubishi Lancer Evo 9. Ini antara casting paling jarang Hot Wheels bawa keluar. Tiba-tiba tahun ni dia bawa keluar daripada Ronnie Run tu. Ada Mitsubishi Evolution 9. Selalu kita tengok Evo 9 ni cuma dia bawa keluar dekat kad mainline, bukan kad mainline lah, kad macam kad kecil ni. Nampak tu. Silver Series. Tapi kali ni dia bawa keluar dekat Premium Series lah. Evo 9. Tapi yang ni bukan Fast Furious. Yang ni Ronnie Run 2. Tapi memang lawa lah detailing dia. Depan dia, bumper dia, lampu dia semua komplit. Belakang pun sama, ada tulisan Evolution kat atas tu. Ok, yang ni sama base bawah besi, atas besi. Cuma base bawah dia kosong, tak ada apa-apa lah. Ok, so yang ni Ronnie Run 2, car kaca Hot Wheels Premium. Dia main dengan 5 badik tu. Yang ni nombor 4 daripada 5 biji kereta. Alright, so siapa minat Evo, hampa kena ada sebiji untuk collection. Nak beli, aku tak link atas ni, boleh dapat situ. Ok, so kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.